Dalam banyak-banyak soalan muka nakir, ya ahli sains pun tak reti, orang yang Nabi Muhammad je reti, ialah muka nakir akan tanya kita, man hadzal rajul? Apa orang ni? Orang ni Nabi Muhammad. Dia bawa Nabi dalam kubur, tok depan kita dia tanya, siapa dia orang ni? Dia bawa lagu mana? Tak tahulah, bawa gambar, kau bawa orang, kau bawa gelombang, kau tak tahu. Tapi sah kita kena tanya, siapa dia orang ni? Kalau kita tak tadinya curi semua, tak main kebuk rokok, arok tino bini kita, bini orang serupa, sah dah kita tak kenal kan. Kerana kita kenal Nabi Muhammad ni kerana kita tadinya tak dia. Lebih lagi akhirat ni. Bila bangun kubur di akhirat, Tuhan peripun kita setempat mahsyar. Tempat peripun ni mahsyar. Dalam agama pada mahsyar kita kenalkan Nabi Muhammad. Air tak ada setitik. Coba fikir, bangun kubur air tak ada setitik, nak minum air mana? Nasi tak ada sebutir, air tak ada solat tubuh. Nak ke mana? Seorang je boleh tolong kita, Nabi Muhammad. Oh, panggil syafaat Nabi Muhammad. Kita nak minta syafaat lagu mana? Moga kita beranak 1400 tahun ke dia? Allah. Kita baru beranak tahun ni. Dah dengan Nabi Muhammad dah 1450 tahun. Lagu mana nak cari Nabi Muhammad? Akhirat ni. Nabi Muhammad nak cari kita lagu mana? Kita kena fikir sebagai orang Islam akan sebut orang Melayu lah. Tapi kalau sebut orang Islam dia kena tanya, belah mana aku nak kenal Nabi Muhammad akhirat? Dia benar ni telah pun disual oleh seorang sahabat zaman yang itu. Sahabat yang dia mikir belah mana aku ya Rasulullah, aku kenalmu kenal aku. Anak aku tak beranak lagi lagu mana? Cucu aku tak beranak lagi lagu mana? Dia kenal. Sampai situ orang itu mikir. Kita tak mikir kan? Kita tak mikir hal Nabi. Anak cucu dia lah. Nabi jawab dalam bentuk soal, dalam bentuk misal. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Bila nampak benda tu payah, dia memang dia reti benda ni payah nak jawab. Dia kata gini, kalau mu ada kambing seekor warna putih, dia lepaslah kambing orang lain hitam belakang, payah kau nak cari. Kambing mu seekor putih, kambing orang lain telgam belakang, mungkin lepas pupuk tu dalam kupuk kambing, payah kau nak kena. Mudah nunggu kambing mu putih, kambing orang lain hitam belakang, mudah cari. Gitu ataupun kambing mu hitam legam, dia lepaslah kambing orang lain putih belakang, payah kau nak cari. Mudah ya Rasulullah. Begitu juga umat aku ni gharra muhajjalin asal wudu. Akhirat aku umat aku ni gharra muhajjalin, muka bersinar, tangan bersinar, kaki bersinar kerana kesihatan ambil semayang. Air semayang aku tak ambil lah ni bukan sekadar nak angkat hadas dak. Apa nak semayang dak? Angkat hadas. Kita panggil angkat hadas. Kalau basuh muka tak teringat nak ambil semayang, tak jadi air wudu. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki tak teringat sikit apa nak ambil semayang. Cuma nak basuh selup, tak jadi air semayang. Kena ambil semula. Kenapa? Tak ada niat angkat hadas. Hadas ni barang karut lah kita kata. Fikir yang karut. Fikir yang selalu mari dalam hati kita, malah ngaji, malah semayang, malah bayar hutang, malah coba anak bini aku makan sore. Ini orang pandang karut kita kira hadas. Hadas ni kita minta Tuhan buang dalam hati kita melalui air semayang. Bila air semayang, Nabi kata luruh dosa kecilmu. Bila kamu ambil semayang, titik luruh, titik luruh dosa kecil daripada mukamu sebagaimana titik luruhnya ada buta muka. Dari 5 kali sehari duk basuh, akhirat kelak cerah lah. Bila cerah lah, aku boleh kenalmu melalui mukamu cerah, dan mu boleh kenal aku melalui muka aku cerah. Pelik ke apa? Sahabat Nabi faham dengan mudah. Belah mana badui, belah mana darat sekalipun kalau kena pandang kita ngajar guna misal, orang mudah tak. Para hadirin semua, jadi kerja kita dengan Nabi ni bukan sekat dunia, pakai akhirat. Kerana dunia ni bersambung dengan akhirat. Muda bersambung dengan tua. Hoga apa lagi? Pagi bersambung dengan petang, malam campur dengan siang, bersambung dengan siang. Dunia bersambung dengan akhirat. Jadi orang yang tak mikir akhirat ni pokok dadah, isak dadah, nak seronok. Mu awal mu reti kau dadah ni. Bila mu isak dadah, buah mu pinggan mu besar. Bila tua pula mu buat mana? Muka mu kering garing. Bila tua sikit mu buat apa? Hidung mu berair, mata mu deni. Bila mu tua mu buat mana? Orang pakat peci, mopok pakat tenaga. Mu buat mana? Mu nak seronok-seronok tika muda, mu tak ingat kata ketua ni. Sebagaimana kita nasihat budak hok dadah, hok merokok, hok aruk gapo ni, ingat sampai tua kan. Ingat sampai tua kan. Kita juga tak naik lagi ingat ke akhirat kan. Kerana akhirat ni ada ujung bagi dunia. Dunia ni Tuhan buat permulaan. Ujung dia akhirat. Muda ni Tuhan buat permulaan. Ujung dia tua. Itu logik kita panggil. Islam ni semua logik, tak ada sah, tidak logik. Kalau tak logik tu orang tak reti.